Metformin ini sebenarnya kena makan selepas makan atau 2 jam selepas makan. Ramai pesakit makan dengan cara yang salah. Hai semua, saya Ubat Amoy Farmasis. Soalan ini sangat kerap saya dapat di farmasi. Metformin perlu diambil terus selepas makan atau bersama makanan. Bukan 2 jam selepas makan. Kenapa kena ambil selepas makan? Sebab ubat metformin boleh menyebabkan loya, sakit perut, jerit-jerit. Kalau ambil bersama dengan makanan, dia actually dapat kurangkan kesan sampingan metformin ini. Kalau korang ambil 2 jam selepas makan, perut akan jadi kosong. So, kesan sampingan ini, risiko jadi sakit perut dan jerit-jerit akan jadi lebih tinggi. Contoh cara yang betul, lepas makan nasi terus telan metformin selepas suapan terakhir. Jangan tunggu 1 hingga 2 jam. Kesimpulannya, metformin bukan ubat perut kosong. Ambil selepas makan supaya lebih selesa dan konsisten. Ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan ubat, boleh komen dekat below. Saya akan jawab satu-satu.